Malam gemilang tercipta di Stadium Sultan Ibrahim apabila Johor Darul Ta'zim FC mempamerkan aksi penuh kelas menundukkan gegasi Jepun, Sunfresh Hiroshima dalam saingan AFC Champions League Elite. Sorakan puluhan ribu penyokong bergema, jaringan demi jaringan tercipta, dan di sebalik kemenangan manis itu, hadir satu komen penuh makna daripada Tunku Ismail Sultan Ibrahim yang membakar lagi semangat Harimau Selatan. Kemenangan bersejarah dilakar di Bumi Iskandar Puteri. Di hadapan lebih 30,000 penyokong setia yang membanjiri Stadium Sultan Ibrahim, Johor Darul Ta'zim, JDT-FC, mempamerkan aksi penuh disiplin dan keberanian untuk menewaskan gergasi Jepun, Sunfresh Hiroshima 3-1 dalam aksi pertama pusingan 16 AFC Champions League Elite (ACLE). Lebih manis, kejayaan ini bukan sekadar kemenangan di atas padang, tetapi simbol kematangan sebuah projek bola sepak yang dibina dengan visi besar. Pemilik kelab, DYAM Tunku Ismail Sultan Ibrahim, tidak ketinggalan menzahirkan rasa bangga baginda terhadap pencapaian pasukan Harimau Selatan. Namun seperti kebiasaan, pujian tersebut hadir bersama peringatan tegas, perjalanan masih panjang dan misi belum selesai. Sejurus tamat perlawanan, Tunku Ismail meninggalkan komen di laman rasmi Johor Southern Tigers, yang pantas menjadi tular dalam kalangan penyokong. Masih jauh lagi perjalanan yang perlu ditempuh. Bangga dengan pasukan, tetapi ini baru separuh masa, titah baginda ringkas namun padat. Kata-kata tersebut mencerminkan mentaliti yang telah diterapkan dalam DNA JDT sejak beberapa tahun lalu, tidak mudah berpuas hati walaupun berjaya menundukkan lawan bertaraf Asia Timur. Bagi penyokong, ia adalah suntikan semangat. Bagi pemain pula, ia satu isyarat jelas bahawa fokus kini harus terarah kepada baki 90 minit di Hiroshima. Pertembungan ini bukan sekadar aksi kalah mati biasa. Ia membawa misi tersirat, membalas kekalahan 2-1 yang pernah dialami JDT di tangan Sunfresh dalam saingan Liga Timur ACLE sebelum ini. Sejak whistle pertama ditiup, jelas kelihatan anak buah Xisco Munoz turun dengan intensiti tinggi. Mereka menguasai bola, menggerakkan serangan dari segenap sudut dan memaksa benteng pelawat bekerja keras. Nama seperti Jairo da Silva, Joao Figueiredo dan Necho Mendes kerap mengancam kubu yang dikawal penjaga gol Jepun, Keisuke Osako. Namun disiplin pertahanan Sunfresh pada babak awal menyukarkan JDT untuk menembusi gawang pelawat. Perlawanan mula berubah pada minit ke-28 apabila pemain pertahanan Korea Selatan, Kim Joo-sang dilayangkan kad kuning kedua selepas insiden menyiku Ruinena. Sunfresh terpaksa bermain dengan 10 pemain, satu kelebihan besar buat tuan rumah. Walaupun memiliki kelebihan jumlah pemain, JDT tetap berhati-hati. Mereka tidak tergesa-gesa, sebaliknya terus membina serangan dengan sabar. Necho Mendes hampir memecah kebuntuan pada minit ke-33, namun rembatan derasnya sekadar singgah di tiang gol. Separuh masa pertama berakhir tanpa jaringan, tetapi aura keyakinan jelas memihak kepada Harimau Selatan. Babak kedua menyaksikan perubahan dramatik. Masuk sebagai pemain gantian menggantikan Necho Ince yang cedera, Aga X tampil sebagai wira tidak diduga. Pada minit ke-52, pemain tengah kelahiran Sepanyol itu melepaskan rembatan padu dari luar kotak penalti yang gagal diselamatkan Osako. Gol tersebut mencetuskan gegaran luar biasa di Stadium Sultan Ibrahim. Sorakan penyokong bergema, membakar semangat pemain untuk terus memburu jaringan tambahan. X bukan sahaja menjaringkan gol, malah mengawal tempur permainan dengan visi dan ketenangan yang mengagumkan. Hanya 11 minit selepas gol pembukaan, Bergson da Silva menambah derita Sunfresh. Penyerang berbisa itu memanfaatkan kelalaian pertahanan pelawat untuk menolak masuk gol kedua pada minit ke-63. Gol tersebut memperlihatkan ketajaman penyudah Bergson yang sememangnya dikenali sebagai mesin gol JDT. Dengan kedudukan 2-0, tekanan semakin menghimpit wakil Jepun yang cuba bertahan sambil mencari peluang serangan balas. Tidak cukup dengan 2 gol,
JDT terus menekan sehingga ke penghujung perlawanan. Pada minit ke-85, Marcos Guilhem mencatat nama sebagai penjaring gol ketiga menerusi gerakan pantas di sebelah kiri sebelum melepaskan rembatan tepat menewaskan Osako. Sanfrecce sempat meraih gol sagu hati seminit kemudian hasil jaringan sendiri Rui Nene, namun ia tidak menjejaskan dominasi JDT sepanjang perlawanan. Keputusan 3-1 kekal sehingga whistle penamat, memberi bekalan 2 gol berharga menjelang aksi timbal balik di Jepun. Menariknya, walaupun dibolosi 3 kali, keesok Osako dipilih sebagai pemain terbaik perlawanan oleh SofaScore dengan markah 8.8, bukti beliau bekerja keras menyelamatkan lebih banyak percubaan berbahaya JDT. Agar X pula menerima penilaian 8.4, mencerminkan impaknya yang besar selepas dimasukkan sebagai pemain gantian. Secara keseluruhan, JDT menguasai majoriti penguasaan bola dan percubaan tepat ke arah gol, menunjukkan kematangan taktikal yang semakin berkembang di pentas Asia. Kejayaan ini sekali lagi membuktikan bahawa projek revolusi bola sepak Johor bukan retorik semata-mata. Di bawah kepimpinan Tunku Ismail, JDT berkembang daripada kuasa domestik kepada pencabar serius di Asia. Kemenangan ke atas kelab yang berpengalaman luas dalam saingan Jepun dan Asia seperti Sanfrecce Hiroshima memberikan mesej jelas, wakil Malaysia tidak lagi sekadar pelengkap jadual. Namun baginda tidak mahu pemain leka dengan pujian. Fokus kini adalah aksi timbal balik di Edion Peace Wing Hiroshima pada 11 Mac nanti. Meskipun memiliki kelebihan 2 gol, cabaran sebenar menanti di bumi Jepun. Sanfrecce pasti tampil lebih agresif dengan sokongan penyokong sendiri. Mereka perlu sekurang-kurangnya 2 gol tanpa bolos untuk mengheret perlawanan ke masa tambahan. JDT pula perlu kekal disiplin dan tidak terlalu bertahan. Strategi seimbang antara bertahan dan menyerang bakal menjadi kunci. Jika berjaya mempertahankan kelebihan, JDT bakal melakar sejarah mara ke suku akhir ACLE buat kali pertama, satu pencapaian monumental buat bola sepak Malaysia. Lebih 30,000 penyokong yang hadir di Stadium Sultan Ibrahim membuktikan betapa kuatnya hubungan antara pasukan dan komuniti. Laungan luaskan kuasamu Johor bergema sepanjang perlawanan, mencipta suasana yang menyukarkan pelawat. Atmosfera inilah yang sering diperkatakan oleh pemain import JDT, gabungan profesionalisme kelab dan sokongan fanatik yang membakar semangat. Kemenangan ini juga membawa makna lebih besar. Ia menjadi simbol kebangkitan bola sepak Malaysia di peringkat Asia. Selama ini, kelab dari Jepun dan Korea Selatan sering dianggap sukar ditandingi. Namun aksi JDT membuktikan jurang tersebut semakin mengecil. Dengan pelaburan dalam infrastruktur, pembangunan akar umbi dan pengurusan profesional, JDT kini berdiri sebagai contoh model kelab moden di Asia Tenggara. Seperti titah Tunku Ismail, ini baru separuh masa. Perjalanan masih jauh, cabaran masih besar. Namun kemenangan 3-1 ini memberi asas kukuh untuk impian lebih tinggi. Kini tumpuan terarah ke Hiroshima, 90 minit lagi bakal menentukan sama ada sejarah baharu akan tercipta. Apapun keputusannya nanti, satu perkara pasti, Harimau Selatan telah menunjukkan bahawa mereka layak berada di pentas elit Asia. Dan dengan semangat, disiplin serta kepimpinan yang jelas, JDT tidak sekadar memburu kemenangan. Mereka memburu legasi.